Okey, apa soalannya? Okey, doktor. Budak-budak ni memang biasa jatuh semasa fasa membesar kan. Jadi bila jatuh tu berbahaya untuk kanak-kanak tu? Budak memang selalu jatuh, terutamanya jatuh daripada katil. Very normal. And mak-mak zaman sekarang, tak tahulah mak Gen Z ke apa, anak jatuh katil, setiap kali itulah dia nak buat CT scan. Lagilah budak tu sakit nanti kan, tak boleh macam tu. So, bila kena panik? Yang pertama, kalau dia hilang kesedaran. Macam Mariam tu punya anak tu kan, dia macam tak sedar sekejap kan, merisaukan. Kalau dia kurang kesedaran, maksudnya dia macam lembik, tidur. Macam bila panggil adik, dia macam macam tu. Okey, tu merisaukan, kurang kesedaran. Ketiga, kalau dia pengsan terus ataupun dia sawan, tu merisaukan. Keempat, kalau dia berdarah daripada hidung, berdarah daripada telinga. Keempat, kalau dia kata sakit kepala. Saya pernah dapat ada budak, dia jatuh dah 2-3 hari, dia kata dia sakit dahi. Dia bagi tahu mak dia sakit dahi. Dia sakit dahi je, dia tak pandai cakap dia sakit kepala sebenarnya. Dan mak dia tak tahu pun dia jatuh. Budak tu cuma cakap sakit dahi. Jadi bila kita scan, sebenarnya dia ada pendarahan dalam kepala. Ataupun bila dia muntah. Dia makan je muntah. Tak makan pun muntah. Minum air muntah. Dia projectile vomiting kita panggil. Dia muntah vruk macam tu. Tu pun kita risau juga. Tapi sebagai ibu bapa, you tak payahlah tengok anak you muntah projectile ke tak payah. Kalau anak tu muntah sekali ke, muntah lepas makan ke, tak makan ke, muntah. Jatuh, lepas tu muntah. Bawa je pergi klinik ataupun hospital. Tugas doktor untuk decide sama ada tu projectile ke tak projectile ke, kita orang akan decide. Mak wajib panik, wajib takut, wajib stres. That is normal. Ataupun untuk kanak-kanak, kalau dia lebih mengantuk daripada biasa. Macam dia tidur je. Biasanya waktu tu dia main. Tapi lepas jatuh tu dia macam mengantuk je. Dia tidur je. Dia lembik je. Naluri mak yang rasa anak dia tak aktif seperti biasa. Tidak seperti biasa. Tu kena panik. Itu warning sign kita panggil. Bawa pergi hospital. Sebaik-baiknya Jabatan Kecemasan. Tak kisahlah swasta ataupun kerajaan. Doktor akan check. Dan doktor akan buat keputusan sama ada kanak-kanak tu perlukan CT scan ataupun perlukan pemantauan ataupun perlukan rawatan pesakit luar dan nasihat sahaja. Doktor akan tentukan. Saya sangat-sangat mohon kepada mak ayah di luar sana. Tak kisahlah mak ayah Gen Z ke tak Gen Z ke millennium ke, tak kisah. Jangan kamu pula yang bagi arahan. Doktor, anak saya jatuh katil ni, tolong buat CT scan. Tak boleh, takkanlah setiap kali anak awak jatuh katil kita nak buat CT scan kan. Kita tak nak buat CT scan ataupun X-ray kepala setiap kali anak tu jatuh. Kalau perlu, ada keperluan dari segi perubatan, baru kita akan buat. Baru kita patut buat. Kita tak patut buat terlampau selalu. Dan X-ray tengkorak, X-ray kepala, tak boleh pun nak tahu dia ada pendarahan dalam kepala ke tak nampak. CT scan yang nampak. Jadinya jangan kata tak boleh buat CT scan, buat X-ray je lah doktor. Jangan macam tu. Ni bukan kita nak beli ikan, beli ayam, bukan. Dia kena ada tujuan perubatan. Kita buat X-ray kalau nak tengok patah. Kadang-kadang bila dia jatuh, tulang hidung ni jadi macam senyit ataupun berdarah daripada hidung ataupun benda-benda gitu, dan kadang-kadang kita buat X-ray. Kalau nak tengok pendarahan sebab dia pengsan ke, dia sawan ke, dia kurang kesedaran ke, dan kita akan buat CT scan. So, itu leave it to doktor. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih selesa untuk anda.